vokal di awal perkataan. A dengan E dengan I. Kalau dengan I, alif ya. Kalau O dengan U, alif waw. Contohnya macam ikan. Ikan. Ejaan dia alif ya sebab dia ada I. Alif ya, ikan. Kalau ekor, alif ya juga sebab e-telling. Manakala emak, alif sahaja. Alif sahaja, emak. Emak, alif sahaja. Udang, alif waw. Udang. Otak, alif waw juga. Alif waw O sebab ada O. O alif waw tak.